Tak payah pantang makan lah. Makin pantang, makin teruk eczema. Makin pantang, makin stres, makin gatal eczema. Somehow, sebenarnya memang betul. Sebenarnya ramai orang eczema yang masih tak faham kenapa mereka kena pantang, dan mereka pun tak tahu sebenarnya yang ada orang eczema tak payah pantang pun tak apa. Sebenarnya ramai orang buat konten eczema ni, dia cakap ini tak boleh makan, itu tak boleh makan, sayur ni tak boleh makan, ikan ni tak boleh makan. Sebenarnya ada orang eczema yang memang alergi kepada makan makanan tertentu. Saya bagi contoh. Orang eczema tak boleh makan telur. Yes, memang ada orang eczema yang alergik telur. Tetapi korang yang ada eczema ni, yang makan telur tak gatal, makan aje lah. So itu yang ramai tak faham. Sama juga, contohlah saya kata ikan yang tak boleh dimakan adalah ikan kembung sebagai contoh. Yes, kenapa ikan kembung tak boleh makan? Sebab ikan kembung ni histamine dia tinggi sikit. Tapi untuk sesetengah orang eczema yang tak ada alergik pun terhadap ikan kembung, boleh makan. Terus proceed. Tak perlulah nak ikut pantang sekali. So ingat, setiap orang berbeza dia punya alergi, berbeza dia punya makanan yang dia kena pantang. Tapi kena eksperimen dululah. Dan sebenarnya ada reason kenapa sesetengah makanan ni tak boleh dimakan oleh orang yang ada eczema. So kalau korang jenis eczema yang tak ada benda yang perlu dipantangkan, just mungkin flare disebabkan suhu bilik panas, so tak perlulah nak ikut orang eczema lain ni berpantang sekali. Sampaikan semua benda kau nak pantang, tak payah. Cuma memang ada kaitan sebenarnya radang kulit eczema dengan radang dekat perut. Yang ni kita tak boleh nak nafikan. So, usus yang tak sihat, yang bakteria jahat lebih banyak daripada bakteria baik, dia punya gut barrier dia akan rosak, usus dia akan mudah radang, sistem imun akan overreaktif, akan triggered, dia akan menjadikan badan radang, dan dia akan menjadikan kulit pun radang. So, sebab itulah korang perlu ambil probiotik dan prebiotik macam ni. So, dalam ni ada 5 bilion CFU bakteria. Ada 5 bilion probiotik. Siap ada inulin sebagai dia punya prebiotik, supaya probiotik tu ada makanan dan dia tahan lama dalam usus kita. So, kalau korang bancuh, memang tak ada rasa manis pun, tapi ada aroma rasa oren. Dan dengan pengambilan probiotik seperti ini, dia akan menjadikan usus kita lebih sihat. Dia dah tak ada dah radang, sistem imun kita pun lebih terkawal, dia tak trigger sangat, tak sensitif sangat. Badan kita pun kurang radang dan kulit kita pun akan lebih terkawal dia punya radang. Tak perlu nak pantang semua benda, tapi jika korang sebenarnya ada eczema yang tak tahu punca, kemungkinan besar punca dia sebenarnya daripada dalam, iaitu usus yang tak sihat.